Untuk tajuk kita kali ini nak fokus lagi dalam surah Al-Kahfi dan kita akan bincang berkaitan dengan tajuknya Menuju Akhir Zaman, surah Al-Kahfi ayat 102 hingga ayat 104. Jom Ustaz kita mulakan untuk sesi tadabbur kita pada kali ini. Silakan Ustaz. Terima kasih pada DJ Syafiq Saleh Sama Ustaz. selaku penerbit untuk segmen Tadabbur. Terima kasih pada semua pendengar setia IKIM, juga penonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Kita berada di penghujung surah Al-Kahfi sebagaimana kita berada di penghujung usia dunia. Kita berada di akhir Al-Kahfi dan kita mahu berbicara tentang akhir zaman. Dan kita berada pada sifat-sifat tamadun yang dilukis oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengenai akhir zaman. 3 ayat yang bakal kita lalui pada pagi ini, pagi Jumaat yang diberkati, adalah kesinambungan daripada cerita Ya'juj dan Ma'juj yang disekat kemaraannya oleh Zulkarnain alaihi salam. Kita berada di akhir zaman di mana detik-detik fitnah besar akan datang kepada kaum muslimin. Kita kena membina tembok kita sendiri ke dalam hati kita supaya iman kita tidak diganggu-gugat oleh penceroboh-penceroboh, ya, yang mempunyai watak dan sifat seperti Ya'juj dan Ma'juj. Dan ketahuilah, ya, di antara tanda-tanda besar kiamat memang pun ada kaitan dengan surah Al-Kahfi, ada kaitan dengan Zulkarnain, iaitulah Ya'juj dan Ma'juj yang melakukan kerosakan. Izinkan saya berkongsi sinopsis ayat 102 hingga 104. Bismillahirrahmanirrahim. Afahasibal ladina kafaru an yattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Maka adakah orang-orang kafir itu boleh mereka menyangka yang mereka mengambil hamba-hambaku sebagai makhluk-makhluk yang disembah selain daripada aku, itu boleh menolong mereka? Sesungguhnya kami telah sediakan neraka Jahannam bagi orang-orang kafir itu sebagai tempat bertamu. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Katakanlah wahai Muhammad, mahukah kami khabarkan kepada kamu dan kalian akan orang-orang yang paling rugi segala amal-amal perbuatan mereka? Alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Itulah orang yang telah sia-sia segala amal usahanya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa melakukan yang betul dan yang baik pada apa sahaja yang mereka lakukan. Jadi ini ciri-ciri, boleh saya katakan, fitnah Dajjal yang mesti kita berhati-hati kerana Allah Subhanahu Wa Taala sedang mendatangkan gambarnya, sedang mendatangkan lukisannya. Baik, kita beri perhatian kepada ayat 102 terlebih dahulu, di mana ada ciri B nombor 1, ya, ada 5B semuanya kalau sempat, bencana spiritual lebih besar. Artinya, kita telah lihat bagaimana Zulkarnain menghalang kerosakan daripada Ya'juj dan Ma'juj. Ini bukan kebetulan ayat-ayat sebelumnya berbicara tentang kerosakan yang dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj dalam bentuk peperangan, penindasan, pembunuhan, merampas negeri, memisahkan keluarga, ibu dari anak, suami dari isteri, tiada peri kemanusiaan, menyembelih manusia seperti tidak ada langsung hari pembalasan. Kita telah jelas ciri Ya'juj dan Ma'juj melakukan kerosakan, berperang, menumpahkan darah di sana sini. Tetapi yang lebih buruk daripada kerosakan dan kezaliman ini adalah
kita melakukan kerosakan peperangan dengan menisbahkan kepada ini kemahuan Tuhan. Inilah ajaran paling sesat di atas muka bumi. Kalau nak buat kejahatan, lakukan kejahatan. Jangan dikaitkan dengan holy war. Kononnya ini perang suci. Tuhan berkehendak kepada peperangan ini. Siapa mengajarmu untuk bermudah-mudahan berkata ini kemahuan Tuhan? Jangan bermudah-mudah mengaitkan dengan Tuhan. Khususnya dalam perkara-perkara membabitkan kehilangan nyawa, kematian. Nabi Allah Khadir alaihi salam dalam surah Al-Kahfi telah kita belajar. Baginda sangat berlapik mulut baginda daripada menisbahkan perahu yang rosak dengan ketentuan Allah. Bahkan baginda berkata, saya yang mahu aibkan perahu ini. Walaupun sebenarnya ia ada kaitan dengan perintah daripada Allah. Jadi, bencana spiritual di sini bermaksud anda mahu menyebarkan kerosakan atas nama agama. Kononnya inilah yang diseru oleh Islam. Benarkah begitu? Sebab itu, kumpulan ya yang disebut pada ayat 102 ini ya adalah kumpulan Nasrani. Daripada awal surah Al-Kahfi, anda memang akan mendapati Allah sangat murka dengan kumpulan yang menyebut Allah ada anak. Maha suci Allah daripada mempunyai anak ataupun memerlukan kepada sekutu dan makhluk. Kumpulan inilah diisyaratkan daripada ayat 102, iaitulah mereka yang berkata, hamba-hamba kami seperti Nabi Isa adalah separuh ketuhanan ataupun anak Tuhan. Kumpulan inilah di akhir zaman nanti, ya, yang akan melakukan apa yang telah dilakukan oleh Ya'juj dan Ma'juj, iaitulah menyebarkan peperangan. Cumanya mereka ini menisbahkan kepada Tuhan. Mereka beranggapan peperangan mereka itu adalah sebahagian daripada tuntutan agama. Sedangkan benarkah ia tuntutan agama? Kamu berperang sesuka hati, merampas tanah air. Islam datang dengan konsep jihad yang sangat ketat syarat-syaratnya. Tidak boleh bermudah-mudahan mengisytiharkan jihad. Dan yang paling penting, Islam menekankan niat, tujuan akhir daripada jihad. Tidak boleh ada kaitan dengan harta kebendaan. Tidak boleh ada kaitan dengan kemahuan hawa nafsu. Ia mesti fi sabilillah. Hanya semata-mata kerana Allah. Apabila dakwah terhalang, maka ada keperluan jihad. Seperti utusan dibunuh, ada keperluan jihad. Ataupun adanya mereka yang tidak berdosa dimusnah, dibunuh oleh kuasa besar yang tidak mengenal erti hari pembalasan. Maka kaum muslimin ada peranan untuk mencegah kerosakan itu dari menjadi kanser yang semakin merebak. Ini yang pertama. Ya, bencana, kerosakan, peperangan atas nama agama lebih buruk daripada mana-mana bencana peperangan. Ya. Yang kedua, bermulanya kerosakan akidah. Ini B nombor 2. Juga kita pelajari daripada ayat 102. Ayat 102 menceritakan adanya kumpulan orang kafir yang mempercayai wali-wali dari kalangan hamba-hamba Allah itu sendiri boleh menyampaikan hajat kepada Tuhan. Ayat 102 memang menyebut kepercayaan sekumpulan manusia yang kafir di sisi Allah. Mereka mencipta satu doktrin. Mereka mencipta ajaran sesat. Kononnya ada fulan bin fulan boleh membantu hajat kamu sampai kepada Tuhan. Ayyattakhidhu ibadi min duni awliya. Tuan-puan, kita dah lalu cerita pemuda-pemuda Al-Kahfi. Yang kita telah maklum di penghujung cerita itu, masyarakat melihat mereka sangat ajaib. Sehingga kematian mereka itu mesti dibesar-besarkan dengan bunyanan. Mesti dibina tugu peringatan muzium dengan description yang detail tentang mereka. Itu tidaklah salah.
Tetapi pemerintah pada waktu itu Muslim, mukmin, sangat risau. Kalau boleh berlakunya khurafat di kubur-kubur pemuda Al-Kahfi, maka cepat-cepat bergegas si pemerintah alladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Kebimbangan si pemerintah yang ada karakter Zulkarnain, iaitulah mencegah daripada kerosakan akidah dengan membina masjid. Maknanya bila kamu kagum dengan karamah yang Allah beri kepada wali-walinya ini 7 orang, jangan puji depa, pi puji Allah. Depa tak ada apa. Allah pemilik segalanya. Yang tu kita kena ingat. Dan tuan-puan, syirik ni, dia bermula daripada sehalus-halus perasaan. Apa perasaan tu? Rasa macam Tuhan tak dengar doa saya. Hati-hati. Saya dah banyak dah berdoa nak dapat anak, nak dapat jodoh, nak dapat pekerjaan. Tapi macam tak ada lah. Allah macam tak respon. Mungkin sebab saya banyak dosa. Jadi saya nak pergilah kepada orang yang lebih soleh. Bukan Ustaz Syafiq Saleh. Ya, nak pergi pada orang yang lebih soleh. Mudah-mudahan mereka boleh sampaikan hajat saya kepada Allah. Kita tidak ada masalah dan tidak ada salah pun meminta orang-orang soleh mendoakan kita. Yang jadi masalah, bila kamu mula memuja-muja orang soleh itu dan beranggapan dia ada sesuatu yang menunjukkan dia luar biasa. Sedangkan ya, dia hanya dikurniakan Allah kelebihan. Kalau Allah tak bagi, dia tak ada apa-apa. Jadi syirik boleh berlaku dari kalangan umat Islam dengan hanya perasaan Tuhan terlalu lambat memperkenankan doa saya. Hati-hati dengan virus ini. Sebab apa? Ini zaman Grab. Semua perkara nak cepat. Dan itu penting bagi umat Islam. Kita kena manfaatkan teknologi. Semua benda kena cepat. Tetapi takkanlah sampai hubungan kamu dengan Tuhan pun kamu nak Allah jadi customer. Maaf, kamu nak kamu seumpama customer yang mana kamu boleh demand sesuatu daripada Tuhan dengan pantas. Allah ada sebab delay kamu punya permintaan. Ya, jadi kita kena sangat berwaspada dengan satu kefahaman di mana muncul daripada Nasrani. Kalau kamu nak hajat-hajat dunia kamu tercapai, pergi pada pederi ini, bayar sejumlah wang, dia akan doakan kamu untuk kamu bersegera mendapat keduniaan. Kita sebenarnya rasa marah doa tidak mustajab sebab kita mahukan keduniaan sebenarnya. Kita tidak mementingkan dalam doa apa yang boleh menyelamatkan akhirat kita. Kita nak jodoh, kita nak rezeki, kita nak kaya, kita nak profesor, kita nak doktor, kita nak datuk, kita nak gelaran, kita nak segala apa yang di dunia. Dan kelihatan Allah tidak mustajabkan hajat-hajat keduniaan. Lalu kita pergi kepada orang-orang tertentu untuk mohon bantuan agar Allah kurniakan. Nampak sangat materialistik yang bersembunyi di sebalik doa. Saya ulang. Adanya unsur materialistik. Sangat cintakan dunia, bersembunyi di sebalik doa. Doa ni baik. Doa ini baik. Allah suka orang berdoa. Tetapi kalau dalam doa tu penuh dengan senarai-senarai keduniaan dan mula bersangka buruk bila Tuhan tidak perkenankan dan mula pergi kepada orang-orang tertentu yang kononnya boleh menyebabkan kamu murah rezeki, boleh dapat ramai anak, boleh menyebabkan perniagaan kamu menjadi berkembang, itu sudah ada tanda-tanda tidak sihat kepada keberagamaan kita. Yang kedua. Yang ketiga, Allah perlu air ni Ustaz Syafiq ni. Allah. Tak apa, pelan-pelan kan. Pelan-pelan kita kayuh pelan-pelan. Okey, Ya, yang ya. ketiga, beri perhatian kepada kualiti. Okey, saya nak ulas pasal kualiti ni sebab menarik. Ayat 103 berbicara tentang seburuk-buruk amalan. Okey, di awal surah Al-Kahfi 10 ayat pertama ada perkataan ahsanu amala. Tuan-tuan carilah. Ya, ayah ibu cari. Kalimah linabluwahum ayyuhum ahsanu amala.
Inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Amal baik satu pun tak apa kalau benar-benar ikhlas niatnya dan mengikuti sunnah. Allah guna mufrad ahsanu amalan. Amalan. Kita main bahasa Arab sikit. Amalan. Tetapi bila Allah cerita tentang orang-orang kafir, Allah tidak sebut akhsarina amalan ataupun biman huwa akhsaru amalan. Allah sebut akhsarina a'malan. Iaitulah jamak kepada amalan. Artinya banyak betul amalan orang kafir. Tetapi kuantiti amalan mereka yang banyak tetap tidak boleh menafikan fakta mereka manusia paling rugi di akhirat kelak kerana menyembah manusia, mengambil sekutu kepada Allah. Kerana syirik, semua kebaikan-kebaikan kamu Allah takkan pandang. Walau banyak sekalipun kuantiti. A'malan. Jamak. Jadi hebat. Ya, bahasa. Ya, permainan bahasa di dalam kalam Allah. Al-Quran. Apa kita belajar? Walaupun ya sedikit jumlah rakaat kita buat semasa qiyam Ramadan. Hatta tarawih sekalipun. Tak apa tuan-puan. Jangan rasa bersalah. Asalkan anda memberi perhatian kepada khusyuk di dalam proses kita bertarawih. Biar Al-Quran yang kita dengar dan Al-Fatihah yang kita selalu baca memberi bekas kepada hati kita, memberi kesan dalam hati kita sampai kita rasa banyak perkara kena ubah kepada cara kita berfikir dan cara kita mengendalikan kehidupan. Quran beri kesan. Dia mencetuskan revolusi-revolusi dalam hidup kita. Itu yang sepatutnya berlaku. Walaupun kita mungkin hanya buat 2 rakaat qiyam mulai malam tu ataupun 4 rakaat, ya, tetapi tak apa asalkan ahsanu amalan. Satu amalan pun tak apa asalkan kualitatif berbanding banyak amalan, a'malan, tetapi akhsarin Allah tidak terima. B yang keempat, besarnya makna Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah, inilah surah paling banyak kita dengar dan kita baca dalam bulan Ramadan. Betul tak, Ustaz Syafiq? Sebab Al-Fatihah di luar Ramadan paling kurang 17 kali. Tetapi di dalam Ramadan 17, plus 8 rakaat tarawih, plus 20 rakaat tarawih, plus 3 witir. Banyak benar kita mendengar dan membaca Al-Fatihah. Ayat terakhir, waladdallin. Jangan jadikan kami, ya Allah, dari orang-orang yang dal. Orang sesat. Apa tafsiran sesat? Dalam surah Al-Fatihah, ayat terakhir. Datang ayat 104. Menghuraikan ad-dallin dengan sifat dalla. Alladzina dalla sa'yuhum. Apakah ciri ad-dallin? Orang yang melakukan banyak amalan tetapi tidak berasaskan ilmu. Ia hanya menuruti kepada perbuatan atuk nenek moyang terdahulu. Bila ditanya, apa dasar agama kepada amalan ini? Lalu dijawab, kami sekadar mengikut secara tradisional apa yang telah ditinggalkan oleh nenek moyang kami. Kamu jangan banyak tanya, kamu jangan tanya banyak-banyak. Sebab kalau kamu melawan apa yang kami buat, kamu melawan nenek moyang kamu. Malahum bihi min ilmin. Allah mengkritik perbuatan Nasrani yang banyak melakukan ibadat tetapi sebenarnya ibadat mereka tidak berasaskan ilmu. Nabi Isa tak pernah ajar begini. Tetapi mereka bila ditegur tidak boleh terima. Mereka terus menerus berada dalam keadaan jahil ketika mereka banyak beramal. Inilah ciri ad-dallin yang boleh berlaku kepada kita kaum muslimin. Sebab Allah tidak sebut ghairil yahuda walan nasara amin. Tidak dalam surah Al-Fatihah. Allah sebut dengan gaya bahasa penyakit itu boleh kena pada kita. Ad-dallin
telah berlaku pada Nasrani, ad-dallin boleh berlaku kepada kaum muslimin. Apakah ia? Yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka sangka mereka telah banyak melakukan kebaikan. Tetapi dari sudut ilmu, dari sudut pertimbangan syarak, dari sudut pertimbangan Al-Quran dan As-Sunnah, perbuatan itu telah terkeluar daripada agama. Tiba-tiba mereka kata itu agama. Hanya kerana mak ayah mereka kata agama. So kita jangan mudah-mudah mengatakan ini sebahagian daripada agama. Kalau jelas ia bertentangan dengan apa yang Allah kata dan apa yang Rasul kata. So besar makna Al-Fatihah. Kalimah ad-dallin dihuraikan oleh surah Al-Kahfi ayat 104. Yang terakhir, bertautnya 10 ayat pertama dengan 10 ayat terakhir. Inilah yang akan berlaku pada siri yang lepas, siri kali ini dan 2-3 siri ke depan. Anda akan mendapati Rasulullah sangat bijak. Bila Nabi kata kamu boleh baca 10 ayat pertama untuk selamat daripada fitnah Dajjal, dari riwayat lain Nabi kata juga boleh baca 10 ayat terakhir, ia memang menunjukkan kejeniusan sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi nak kata penghujung surah Al-Kahfi memang menegaskan permulaan surah Al-Kahfi. Sangat objektif ucapan Allah, tidak ada unsur meleret-leret, berjela-jela. Sebab apa? Dia akan tutup ucapannya dengan apa yang dia ucap di awal-awal tadi, iaitulah intipati utama. Sebagai contoh, di awal-awal surah Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang perang besar akan terjadi di akhir zaman. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu. Al-Quran turun untuk beritahu peringatan yang akan mendukacitakan mereka yang terbabit dalam peperangan besar, bahawasanya mereka akan kalah. Siapa mereka yang akan kalah? وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا. Nasrani yang menyatakan Tuhan ada anak, Quran sudah memberikan ramalan ataupun fakta daripada masa depan. Kamu nak mulakan peperangan dengan kaum muslimin, kamu yang akan menghadapi ba'san syadidan, kekalahan dalam peperangan besar ini. Dan apa akan berlaku pada kaum muslimin? Ya, dalam hadis-hadis akhir zaman, kaum muslimin akan berkubu di Syria, di satu tempat yang bernama Ghutah, ketika orang-orang kafir Romawi telah turun ke Amik dan Dabiq. Peperangan besar ini tuan-puan boleh Google. Apa yang disebut sebagai Al-Malhamah Al-Kubra. Ia akan berlaku di akhir zaman. Ini yang disebut sebagai perang besar. Ya, ba'san syadidan. Tetapi Allah memberikan berita gembira dalam surah Al-Kahfi. Orang-orang mukmin akan menang. Walaupun jumlah mereka kerdil, tetapi mereka mempunyai kualiti. Innahum fityatun amanu bi rabbihim. InsyaAllah, kumpulan kaum muslimin akan dipimpin oleh pemimpin sehebat Zulkarnain yang menakluk timur dan barat dunia. Dan mudah-mudahan beliaulah Isa ibnu Maryam yang akan mematahkan salib dan berkata tidak betul tindakan kamu mengatakan aku hamba Allah adalah sekutu kepada Allah. Kamu tak betul. Dan hari ini akan terbukti perang Badar akan berulang. Iaitulah kaum muslimin akan menang ke atas kaum Nasrani dalam peperangan Al-Malhamatul Kubra yang merupakan di antara tanda-tanda sudah sangat hampirnya kiamat. Barakallahu fikum Ustaz Syafiq. Itu saja 5B wallahu alam. Masya Allah Ustaz, jelas dan juga sangat bermanfaat dengan apa yang kita perhalusi satu persatu. Ada 5B tadi, Ustaz ada kongsikan dengan kita. InsyaAllah semoga kita dapat sama-sama ambil panduannya dan juga kita boleh terus meneliti surah Al-Kahfi ini, bacakan lagi dan kita adaptasi makna maksudnya untuk sama-sama kita jadikan sebagai garis panduan kepada kita. Terima kasih Ustaz atas perkongsian. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk pertemuan yang akan datang. Jaga diri baik-baik sana Ustaz. Okay. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.